Assalamualaikum and hi guys, welcome back. Okay, anyway, sekarang tahun 2025 tau. So, mesti ada di antara kita yang umurnya daripada 19 masuk ke 20, 29 ke 30, 39 ke 40, 49 ke 50. Dan ada juga di antara kita yang macam biasa anak saya mesti mau interfere dia. So, mesti ada di antara kita yang tengah risau, lagi-lagi bila kita semakin meningkat usia tapi kehidupan kita masih sama. Contohnya bila kita ni seorang yang single belum berkahwin, tapi bila kita tengok keadaan sekeliling kita, bila kita tengok kawan-kawan kita, ada yang sudah ada anak 3, 5, ada yang sudah berumah, ada yang ada kereta, tapi kita masih sama. Sebenarnya kan aku mau cerita tentang seorang abang ni tau. Tapi sebelum tu biar aku cerita dulu, okay? Ada juga di antara kita ni yang mungkin rasa macam risau, di mana sebenarnya jodoh aku, kenapa aku masih belum bernikah. Dan mesti ada juga di antara kita yang mahu bernikah tapi pasangan tu tak tahu di mana. Dan ada juga yang terpaksa bernikah sebab umur sudah terlalu lanjut. Dan orang tetap tanya, dan orang sentiasa tanya, bila mau kahwin, bila mau kahwin. Betul kan? Dan lagi-lagi bila ada makcik-makcik atau makcik-makcik yang akan bandingkan, tengok anak si itu. Dia sudah ada anak, dia sudah ada ini, dia sudah ada itu. Kau bila mau kahwin? Anak pun belum ada, nanti jadi anak darah tua macam mana? Ada satu abang ni, umur dia waktu tu masuk 30. So dia tak kahwin-kahwin lagi tau. Dia suka satu orang perempuan ni, tapi perempuan tu macam tak layan dia. So disebabkan dia terlalu lama menunggu perempuan tu untuk menerima dia, akhirnya family dia, maksud aku family yang abang ni, carikan dia calon dan kahwinkan dia orang. Dan mau tak mau dia pun terpaksa kahwin sebab dia memikirkan umur dia. Abang ni macam ni, baru-baru ni aku jumpa dia. Sebenarnya cerita ni sudah lama tau, tapi setiap kali aku nampak dan jumpa dia, aku mesti teringat cerita pasal dia. Dan aku yakin dia nak tengok video ni sebab dia tak tahu pun aku suka bercerita dekat YouTube. Dia kahwin dengan perempuan tu, maksud dia bukan dengan perempuan yang dia suka tau, tapi perempuan yang diaturkan oleh keluarga untuk dia secara terpaksa. Dan dia cerita dekat aku, dia kahwin sebab terpaksa, satu, kedua sebab umur dia sudah lanjut. So mau tak mau dia tetap teruskan untuk berkahwin. Dan sekarang dia sudah ada anak 2 orang. So aku ada soalan tau untuk dia, dan aku tanya dia secara depan-depan tau. Aku tanya dia, habis tu kalau abang tak suka dengan perempuan tu, kenapa kahwin dengan dia? Jawapan dia macam aku cakap tadi, satu sebab umur sudah lanjut, kedua sebab family paksa kahwin. So dia pun mau tak mau kahwin. Dan aku tanya dia, habis tu anak 2 orang tu macam mana? Jawapan dia membuatkan aku rasa macam tergoncang sikit tau. Rasa macam dia tak patut tau cakap macam tu. Jawapan dia macam ni, anak tu lahir dan jadi disebabkan nafsu sahaja, tapi perasaan cinta terhadap isteri dia tiada sama sekali. Sebab dia masih menunggu dan membayangkan perempuan yang dia nantikan tu, yang dia cinta itu. Walaupun sebenarnya perempuan yang dia suka tu sekarang sudah pun berkahwin dengan orang lain dan sudah pun ada anak, tapi dia masih yakin yang perempuan tu tetap akan jadi milik dia, walaupun bukan sekarang tapi satu hari nanti. Aku ada tanya dia tahu tentang perasaan dia terhadap isteri dia, sebab dia orang sekarang sudah 10 tahun kahwin kan. Jawapannya masih sama. Dia sebenarnya pandang isteri dia hanya disebabkan bila nafsu dia datang je. Tapi kalau hari-hari biasa, dia just anggap macam dia ada apa pun. Aku tak sangka tau abang ni dia terlalu terbuka dengan aku. Dia macam dia cerita semua benda dekat aku. Tapi waktu tu bukan hanya aku dan dia tau, ada lagi kawan aku satu orang. So kita orang berdua dengarlah cerita dia daripada A sampai Z. Dan kawan aku pula ada tanya dia tau waktu tu, habis tu waktu makan macam mana? Adakah isteri dia sediakan makan minum dia, pakaian dia semua? Dia cakap isteri dia sekarang tu sangat-sangat perfect. Sediakan makan minum dia, sediakan pakaian dia, bersihkan rumah, semua dia buat. Tapi hati dia tetap dengan seorang perempuan yang dia cintai. So isteri dia sekarang tu, dia cuma pandang macam tiada apa-apa pun. Macam dia cakap, aku sebagai perempuan yang dengar cerita dia waktu tu, rasa macam sedih dan aku kesian dekat isteri dia. Entahlah, aku nak boleh bayangkan tau macam mana perasaan isteri dia kalau tahu suami dia cakap macam tu, dan kalau tahu luahan suami dia tu. Lagi-lagi macam mana perasaan isteri dia kalau tahu sebenarnya suami dia tiada perasaan langsung untuk dia. Okeylah, itu je lah sebabkan sudah azan. So itu je untuk kali ini. Okay, bye. Assalamualaikum.